Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke rancangan The Sahabat. Bersama saya Ejen Syahid. Saya Syazwan Yunus. Haidar Amri Abdul Hamid. Haikal Nasir. Di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman hidup kami. Semoga anda dapat manfaat daripada mendengarnya dan menontonnya. Jadi stay tune. Alright, selamat kembali ke rancangan The Sahabat di mana kita ada hashtag Podcastil Jannah. InsyaAllah. Kerana kita sangat berharap lah dengan perkongsian ini dia jadi satu orang kata tu amalan yang berterusan untuk kita semua. Dan jika anda dapat raih manfaat, anda share, anda pun dapat juga lipat ganda daripada pahalanya. InsyaAllah daripada perkongsian kami ni. Tadi bahagian pertama, bahagian kedua dah ceritalah pasal Hari Raya, ada kunjung mengunjung. Macam mana nak jawab makcik-pakcik laser, macam mana nak avoid, macam Cookie mana favourite. Cookie favourite, makanan favourite, semua tu. Okay, sekarang bahagian ketiga. Kita nak kongsikan tentang benda-benda yang orang kata tu viral lah, viral. Bahasa Melayu betul lah viral lah. Betul. Betul lah? Betul, Okay, viral. Viral ataupun trend-trend yang kita nampak dan apakah yang kita boleh lakukan dan apakah trend-trend yang kalau boleh kita elakkan lah. Pasal kau tahu macam sekarang kan TikTok kan, zaman TikTok, zaman zaman TikTok, Instagram pun masih ada juga. Cuma zaman TikTok kita nampak trend-trend Hari Raya yang viral. Betul. And it's normal untuk budak-budak zaman remaja. Betul. Bukan remaja je lah, kau tanya aku tengok pun orang semua lah. Kira Gen Z, Millennial, Alpha, Terbabit lah. makcik-makcik, pakcik pun semua terbabit juga dengan trend-trend yang moden ni lah kan. So macam misal kata macam trend orang kata tu yang sekarang lagu apa? Lagu Serumpun. Oh, Mini Fly. Mini Fly. Dia memang fly lah. Kira dia Betul. lagu dia fly. Pasal nama dia Mini Fly. Fly. Macam mana Ustaz nak nyanyi lagu dia? Ustaz tahu kan lagu dia? Dah masuk duit tu Ustaz dah buat tu. Allah, Dia punya apa tu macam tangan gini semua gini. Aku dah hafal. Ada member dia buat tu. Dia buat tu kat rumah aku. Kat rumah. Oh, rumah kau. Aku dia buat. Dia hafal pula tu, dia paste semua. Ada spontan. Dia viral di rumah aku nanti. Itulah kita nak buat tentang benda-benda ni. Apakah macam ada tak Ustaz macam kira guideline untuk kita nak ikut ke tak ikut ke, benda ni boleh ke tidak ke. So ada tak macam guideline lah. Jadi macam diorang faham apa yang boleh dibuat ataupun apa yang kalau boleh dielakkan lah. Dia hiburan ni tak salah asalkan dia tak melanggar pertama tak melanggar agama lah. Jadi selagi mana kita buat dia tak melanggar agama, tak melanggar akhlak, tak menjatuhkan maruah kita dan sebagainya, maka tak ada masalah lah. Tapi kalau kita buat sampai kita jatuhnya maruah, hilang kewibawaan, keagamaan kita, itu yang kata orang tu tak apa elok lah. Sebab zaman sekarang kan sometimes nak naikkan sesuatu, kata orang tu, sesuatu konten, selalunya nak konten naik senang adalah buat benda yang merepek lah, yang menjatuhkan naik muka lah. Sedangkan benda tersebut kita perlu jagalah. Sebab apa yang kita letak tu, kita nampak populariti, tapi sebenarnya dari sudut agama adalah keruntuhan akhlak lah. Jadi selagi mana dia tak melanggar syarak, sekadar hiburan yang biasa-biasa boleh diterima, tak ada masalah lah. Contoh Ustaz, contoh. Kira kalau macam melanggar syarat ke atau macam ada tak? Contoh macam apa-apa benda yang dia buat, contohlah kalau dia buat sekali kata orang depan kamera tu terbuka aurat ke, kan? Something like yang benda-benda yang lepas tu dia buat benda yang tak sepatutnya, macam tadilah macam react lakonan semula yang dibuat, macam soalan yang diajukan, lepas tu dikeluarkan suara anjing kan, macam konon-konon anjing dah start menyalak, dan itu adalah kiasan bagi orang-orang yang lebih berumur daripada kita. Jadi dia satu trend untuk mendidik orang untuk cakap dengan budak-budak yang sama bahaya, macam alah ini semua macam-macam anjing, contohlah. So dia tak elok lah benda-benda tersebut. Kita nak kasih contoh, biar contoh yang mendatangkan manfaat. Benda tu memang happen, tapi apa solusi dia? Kita boleh kasih contoh lah, contoh benda yang kita buat macam tadi, tapi apa solution dia yang kita berikan. Itu je lah secara umum lah kan. Ya, sangat setuju. Pasal especially dari
part Ustaz kata pasal maruah lah. Kita kalau boleh nak ikut trend, nak ikut, tapi jangan sampai jatuhkan maruah lah. Betul. Aku pun nak kena hati-hati tau, sebab aku pun suka buat konten-konten merepek. Aku pun suka buat ikut yang trend. Bila Ustaz gitu macam ya betul juga. Tak apa, kalau kau buat, Ustaz ke tegur. Ya betul Ustaz. Kalau saya buat konten merepek-merepek kan, nampak aurat ke macam dah tak seronok, Ustaz tegur je. Saya akan delete dah tu video. Walaupun dah berapa ribu shares ke likes ke, saya tak kisah, saya akan delete juga. Tapi macam Wan, saya jujur dia kreatif. Konten yang dia buat tu, ni bukan nak angkat lah tapi konten yang dia buat tu. Apa nombor Ustaz? Pinang. Sebab macam apa yang saya tengok at this moment macam yang awak buat macam konten yang benda tu adalah dekat dengan hati masyarakat. For example macam awak bersihkan belakang TV. Kan? Macam benda tu memang is a real dalam family apa. Kadang macam tu dah bersihkan belum? Situ dah belum kan? So macam belakang TV. Belakang TV pun tamu nak datang apa kan. Macam benda tu adalah benda yang dekat dengan hati macam kat sini kan nak kena ke macam kelakar lah. It's a fun lah. Dia hiburan dengan dia tak melanggar syarak. Tak melanggar syarak. Dan dia memang dekat dengan hati kita lah. So this is benda yang apa kata orang kita boleh raikan lah. Betul-betul. Cuma bila aku tengok macam this trend ataupun viral punya TikTok punya benda-benda yang buat kan. Apa yang kadang-kadang kita nampak pula macam sometimes orang ada perbalahan. Betul. Perbalahan di mana trend ni boleh, trend ni tak boleh. Ini kan haram ni. Pada aku lah just pendapat peribadi, kita jangan senang jatuhkan hukum lah. Betul. Jangan senang jatuhkan hukum pada orang. Pasal kita tak tahu kadang-kadang asal usulnya. Ada orang kata benda ni tak boleh ni, haram ni kau buat ni. Ini kan daripada Yahudi. Misal kata. Tapi kita nak kena selidik. Selidik. Nombor satu, bila orang buat trend tu, pertama pada aku whether orang ni tahu tak tahu. Kadang-kadang orang buat macam tak tahu. Orang macam orang kata tu jahil lah. Senang kata jahil, tak tahu apa benda ni. Nampak macam tak ada cool lah. Nampak macam cool ataupun nampak pun macam simple je. Tak adalah macam orang kata tu jatuhkan maruah ke apa. Sekali lepas tu adalah orang kuatkan ni daripada ni. Lepas tu tapi terus jatuhkan hukum haram and everything. Which aku rasa don't be easy to judge people lah. Siapalah kita nak menghukum orang kan. Of course kita kalau boleh tegur pun pada aku, teguran ataupun cara kita nak cakap kat orang tu nak kena cara orang kata tu hikmah. Betul. Jangan nak hentam terus cakap haram, lepas tu terus menjatuhkan maruah orang tu dan seterusnya. That's what aku rasa pasal benda trend ni kan, aku foresee dia akan berterusan. Maknanya every year mesti ada trend baru. Mesti ada trend baru, mesti ada trend yang okey, ada trend yang tak okey. So that's where at the end of the day aku just feel don't be easy to judge people. And at the end of the day untuk trendsetter pada aku untuk trendsetter, korang try lah buat trend-trend yang bermanfaat. Pasal aku rasa dalam apa yang kita nampak sekarang kan, banyak orang akan ikut lah. Senang kata you as a trendsetter, you set satu benda yang orang akan ikut. Maknanya budak muda, orang tua, semua akan ikut. So if let's say you imagine you set a good trend, orang ikut, Masya Allah, pahala yang berganda. Tapi if you were to set a trend yang buruk, orang ikut, takut dia punya dosa pun berganda juga. So that's where aku feel seolah-olah kita mengajak orang untuk melakukan kejahatan lah. Betul. So as trendsetter, that's what aku rasa lah we try our best to do. But as a trend follower pula, then you all pun nak kena buat your own research lah. Ataupun your own homework. Jangan nak semua trend nak ikut je. Semua trend nak ikut je kan. So nak kena tengok macam trend ni boleh diikut, lah ikut. Kalau trend ni mungkin tak bagus ataupun kita nampak ada macam leaning towards menjatuhkan maruah atau menjatuhkan diri, hopefully kita try, walaupun trend tu very viral kita cubalah elakkan. Itulah tentang trend-trend ni lah. Kita just again untuk kita orang pun, untuk aku pun, kita ikut-ikut. Cuma kadang ya sama juga kalau ada teguran sama juga tak, dengan aku yalah, pasal kita orang ni orang kata tu nak kena jaga certain things lah kan. Cuma kadang-kadang you are in a situation whereby anak-anak kadang benda-benda ni anak-anak tengok kan, macam benda ni trend, macam velocity ni aku faham sangat. Tapi tengok budak-budak ni buat tapi kadang-kadang budak-budak ni diorang macam nak mak bapak diorang
ikut bersama. Macam dia jadi macam bonding session. Yes, So that's why aku rasa kita nak Betul, tengok ada positif dia juga. ada positif dia. Kalau Nanti benda ni kau nak buat, Abi bukan segitu Abi. Betul. Dia ting gini-gini semua. dia macam dia tepuk 2, aku tepuk 10. So there are moments yang kepada aku is a good bonding session. Yep. Cuma asalkan dia tak melanggar agama, dengan dia tak menjatuhkan maruah. Betul. Dan kita tengok dari segi positif dia mana yang kita boleh ambil. Betul tak? Ustaz ada apa trend yang Ustaz ikut tak? Tak ada. Tahun ni aku ikut trend tu je. Mana? Convert gambar jadi AI. Apa Oh, jadi ya. tu? Oh, Anime. Shibubi apa? Ghibli. Ghibli nama. Studio Shibli ke apa gitulah. Bukanlah Ghibli lah. Ghibli. Shibli apa? Shibli kawan aku bernama. semalam baru jumpa. Ghibli betul. Syed Ghibli lah. Ghibli. Ghibli, correct. Ya macam gitu. Macam trend tu macam okey. Tapi pada aku ada je orang akan cakap trend tu pun tak boleh. Yelah. Pasal Ya Allah. ada macam animation yelah. lah. Betul. Yang orang mungkin lebih serius sikit. Mungkin pun tak boleh juga kan. So yalah. Dia senang gini lah. Pergi delete lah tu TikTok account. Instagram kau pergi delete sudah. Tak payah main. Kalau Barang nak, rapat. nak elak dia benda ni Yelah. Tapi mesti ada orang yang dia tak ada social media. Ada. Actually kalau kita ni tak ada social media, kita ni hidup lebih tenang tau. Sembarang je aku. Tak lah. Depends. Actually ada perlu jugalah. Kalau kita tahu how to make use of it, boleh lah. Correct. Kan? Kau try one seminggu kau tak buat live dekat Boleh. Tak Aku buat. boleh. Ada orang datang tak? Beli Tapi order. kita perlu tahulah sebab kita ada anak-anak. Sebab diorang dah membesar dengan benda tersebut. Betul. Gen apa? Gen Gen Z. Alpha. Alpha. Sebab Alpha. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahan dia pun dia ada mengatakan bila kamu mendidik anak kamu ikutlah pada zaman tersebut kan. Jadi kita kalau tak tahu kita tak keep Problem up to juga. date, kita pun macam kita ingat semua baik. Daripada benda yang ada kat dalam tu adalah benda-benda yang kita tak tahu kan. Kita pun nak kena pantau juga. Ya. Anak kita tengok apa. Yes. So bila kita dah tahu, bila dia buat ni tak boleh tahu lah. At least kita boleh terangkan dengan dia kan. Sebaik saya tak delete account. Nasib baik Pasal tu lah kita nak kena ambil positif lah. Betul. Certain things kan. Kalau let's say macam kita orang ni social media tu jadi orang kata tu wadah kerja pun pada aku. Yelah, kerja, betul. Pada aku kalau let's say kita punya industri ni kalau kita tak buat social media, orang tak kenal kita, macam mana kita nak kerja? Dia tak boleh nak gerak lah. Sama lah. Semua kita perlukan. Anak-anak korang ada TikTok? TikTok tak ada, Instagram ada. Instagram Instagram Tak yang ada? the oldest tu lah. Tak ada. Tak ada. Anak saya tak ada. Anak saya ada. Dua-dua ada. Account Account. Every time aku buka TikTok kan, nanti berpuluh-puluh video diorang share kat aku. Okay. Tapi diorang TikTok private, diorang boleh tengok konten tapi orang tak boleh tengok konten diorang lah. Hari-hari diorang post video. Hari-hari. Aku jadi wah, diorang lagi content creator pada aku ni. So nak kena challenge cepat sikit. Itulah. Macam nak keep up dengan diorang. Yalah, so that's a challenge zaman sekarang ni zaman sekarang talking about anak-anak. Especially benda-benda ni sekarang dia cepat lah. Dia very fast. In terms of like say kalau YouTube pun ada YouTube Shorts lah. Kadang-kadang dia merisaukan. Ada serta-serta benda pasal algorithm ni dia kalau dah lalu lepas tu budak ni terpicit. Jadi gitu je kan. Dengan salahnya, tak sengaja tapi dia terpicit, nanti algorithm tu akan work in that sense lah. That's why aku rasa parents perlu jalankan tugas Spot yang check baik. Nak kena selalu pantau lah. Kalau tak takut. Pasal budak ni dia masih budak-budak. Pasal yang aku nampak ataupun aku selalu macam notice, kadang-kadang diorang tak tahu benda tu yang diorang buat tu salah. Pasal diorang just imitate. Diorang just copy. Orang ni cakap buat ni, orang ni buat this action. Tapi dia tak tahu benda tu salah pasal masih budak-budak kan. That's why parents nak kena pantau, nak kena make sure yang all these things are in check lah. Jadi hopefully but at the end of the day pun aku tak tahu aku pendapat pribadi selalu kita dah melalui pengalaman hidup yang kita kadang-kadang aku tak tahu pendapat pribadi aku nampak kadang-kadang ada je mak bapak yang warak, mak bapak yang kira memang dahsyat dah. Tapi anak dia terikut benda-benda yang negatif. Ada yang terbalik, ada yang mak bapak dia mungkin kurang sikit, anak dia bagus. So at the end of the day aku selalu macam cakap diri aku sendiri sebagai seorang bapa pun, kalau boleh kita nak sangat selalu doa semoga Allah yang menjaga. Pasal aku rasa lah kalau dia yang jaga, dia adalah sebaik-baik penjaga. That's where anak-anak ni hopefully lah di bawah lindungan, di bawah perjagaan Allah SWT.
And hopefully bila kita dapat guide diorang dengan baik, diorang takkan tersasar jauh lah in that sense. Kalau tersasar pun hopefully kembali balik kepada jalan yang benar, insya-Allah. Alright, so itulah kita dah bahagian ketiga cepat. Cepat. Macam kita kongsi-kongsi ni, kita harap sangatlah penonton, pendengar di luar sana dapat bantu kita untuk like, untuk share, untuk orang kata tu komen apa-apa. Jadi orang ramai dapat lebih manfaat lah daripada apa yang kita kongsi. Pasal ada je pengalaman-pengalaman yang kita lalui, mungkin anda juga lalui kat sana, luar sana kan. Dan kita pun kalau boleh nak feedback lah daripada penonton, pendengar. Kalau you all ada cerita-cerita ataupun you all ada kisah-kisah yang boleh dijadikan teladan, yang boleh kita kongsi bersama, kita akan invite. Kita akan invite. Kita insyaAllah dah episod ke-17 ni, kita nak mulalah buka ruangan podcast kita ni untuk guest, tetamu datang yang ada cerita-cerita yang dapat dijadikan orang kata tu pedoman, teladan, ataupun ada benda-benda yang boleh dikongsikan secara bermanfaat. InsyaAllah kita lalukan. Sebelum kita habis, mungkin pasal ni episod raya kan, ada masa sikit. Mungkin setiap pada kita ada anak, tapi peringkat umur berbeza-beza kan. Betul. Bila sempena raya ni, korang bila nak beraya kan, pasal ni minggu ni pun akan ada open house dan sebagainya kan. Apa korang kasih guideline dengan anak-anak korang? Sebelum sampai rumah orang tu. Okay. Ada kasih guideline ke macam tak kisah terpasuk je ke? What is korang punya ni? Okay, kita start dengan Ejen Syahid dulu. Boleh? Baru yang lain. Selaku nak kena kasih guideline kepada 5 budak. Tak lah. Pasal diorang age berbeza. Betul. Tapi of course there's a general guideline lah. Okay, let's say general guideline yang pertama, kalau masuk semua orang beri salam dan salam. Okay. That is first general punya guideline lah. Daripada segi kesihatan pula, aku punya guideline kepada diorang, setiap rumah boleh hanya makan 2 kuih sahaja. Itu aku ada 2 ke 3 lah. Pasal pada aku dia kesihatan lah. Kau imagine satu rumah ada bantai 10 kuih tart. Betul. 10 rumah ada pergi, takkan satu hari makan 30 kuih tart. Betul. Banyak sih 30. Dari segi pasal diorang kadang-kadang aku cakap diorang suka makan. Betul. Dia tak boleh kontrol. Betul. Pasal benda manis. And then selalu kadang-kadang kita tengok hari raya mesti budak sakit. Pasal tak dapat kontrol. Betul. So aku selalu kasih guideline, satu hari kita ada syarat lah. Kita pergi setiap rumah boleh makan 2 ke 3 kuih je lah. Then korang boleh jaga dia punya kesihatan lah. Okay. Tu nombor 2. Mungkin kita satu je lah. Nombor 3, kalau dapat orang kata duit raya tu, jangan buka, jangan cakap dapat duit raya, kalau tak dapat jangan minta. Betul. So this ada general guidelines yang aku share dengan diorang lah. Okay. Silakan. Apa lagi boleh tambah? Wan, silakan 3. Okay. 3 lah, 3. Kita share 3. Share 3. Kalau aku cakap dengan anak aku, jangan lupa beri salam. Jangan lupa bila dapat sampul duit tu, jangan lupa cakap terima kasih atau selamat raya. And aku selalu cakap Adam, pasal Adam very playful. Dia hyper. So cakap Adam behave yourself. Tapi biasalah dia takkan behave. Tanya kenapa? Sebab I want to play. Oh, you want to play okay. Macam gitulah. Tahan je lah. Pekatkan telinga je. Tapi nak kena pantau, mata nak kena tengok. Pasal dia suka buat benda yang bukan-bukan. Macam masuk dalam tank tak? Tak, masuk dalam tank tak. Dia macam cuci tangan dah kotor, dah makan, tangan kotor, cuci tangan semua. Lepas tu dia pergi macam rinci-rinci sekat dia punya cousin-cousin dia semua. Habis rumah tu rumah bersih, putih. Sofa macam baru semua. Macam asal lah kau buat macam gini dah. Nak kena control lah. Itu je lah, sofa itu je. Right. Okay, kan aku biasalah kalau raya aku encourage diorang salam yang tua. Cakap diorang, you all must salam everybody. Kalau tak nak duit raya tak? Macam gitulah. Tapi bukan sampai tahap meminta lah. Kan kalau dah salam, dah dapat duit, cakap apa? Selamat raya, basic-basic je lah. Sebab anak aku dua perempuan. Dan number 1 tu dia very shy, very introvert. Dia tak macam kecoh sangat. Dia kalau pergi rumah orang very well behave lah. Tak, aku tak risau. Yang number 2 tu dia akan ikut kakak dia. So kalau kakak dia macam okey, dia pergi. Kakak dia okey, dia pergi. Tapi number 2 aktif sikit lah. Dia ada macam, dia lagi macam aku, lagi extrovert. Dia lagi macam okey kalau. Tapi kalau macam dia sebelum pergi rumah orang, nanti dia akan macam pergi rumah siapa. Macam dia tanya dulu. Dia tanya, yes. Dia memilih jugalah pergi rumah siapa. Tapi dia, lagi satu is kalau dorang dekat rumah cousin ke kan, ada atau rumah tu ada anak-anak kecil sama bayang dorang kan. Jangan masuk dalam bilik orang. Kalau tak ada izin, kalau orang bapak dia tak kasih nak main toys ke apa kan, jangan ambil suka hati lah. Kalau orang tu rumah kasih, kalau
diorang ajak main sama-sama, okay baru boleh. Aku tak boleh. Aku dengan wife aku pet peeve anak-anak. Pasal kita tak suka anak orang lain masuk dalam bilik kita apa. Macam serakkan terus bilik orang. Kita kalau boleh nak anak kita pun tahu lah. Jadi anak aku so far okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ril kau pula? Jadi ada pelat pula. Jadi ada adab dia lah. So apa yang korang sharekan semua memang ada pun terkena juga dengan korang. Macam nasihat-nasihat yang biasa, general, sampai beri salam, lepas tu salam, lepas tu apa kata orang tu, jaga diri, jaga akhlak, kan. Handphone jangan main. Kalau ada ramai, aku suruh orang pandai-pandai berbual. Aku nak ada orang social. Pandai-pandai berbual. Tapi yang aku tambah selalunya sebelum perjalanan nak menuju ke satu rumah, selalunya dalam kereta kita dah discuss lah. Macam, okay ni next rumah nenek ni. Nenek ni siapa? Dia ada kena apa? Aku akan terangkan, saya akan terangkan sejarah dia. Dia dengan contoh arwah bapak saya, adik-beradik ke apa dan sebagainya. Dia ada anak dia ingat tak yang ni? Aku cerita sejarah dulu. Jadi bila dia sampai, dia dah macam okay, dia dah tahu dia sampai. Jadi next time kalau dia dah besar, dia nak pergi sendiri, dia tahu siapa. And also kalau dia ada question yang kita tak boleh jawab dalam kereta tu, so nanti kadang-kadang dia orang dengan berbual dengan nenek tu, dia akan tanya. Untuk kasih apa kata orang tu, belajar untuk social berbual lah. Selain tu memang normal lah. Macam kalau yang macam pasal kuih makan tu kan, yang last tu memang kuning. Yang last tu kira memang pasal yang last tembam sikit kan. So dia memang okay, makan kita kena tunggu kita ambilkan. Sebab kalau tak dia memang out of control lah. So tapi yang first second aku okay. Benar. First second tak ada masalah. So gitulah. Jadi this is how kita play ni. Tapi dalam masa yang sama, kalau macam solat memang kena jagalah. So sometimes nanti diorang tanya nak sembahyang kat mana. Kadang-kadang kita pun kena tengok rumah. Kalau rumah tu ramai orang dan kurang, mungkin orang tu pun nak kasih, ya kadang-kadang dah ramai dia nak bagi bilik tak sesuai kan. Kita akan cari masjid je sudah. Faham. Tu lagi mudah, lagi senang. So that is how kita, it's good lah kita, maknanya we are in the same page. That means boleh kongsi juga dengan teman-teman kat luar sana kan. Dan I believe semua orang pun ada peranan macam itu. Maknanya dia terangkan dengan anak dan sebagainya. Sebab bila dah sampai, at least we do something. Okay, so that is about ni. Tapi the final question. The final question So bila, kalau lah letak dalam situasi dekat rumah orang ni, anak-anak korang melanggar peraturan. Macam mana korang punya reaction? Gini je. Okay. Basahkan mata je. Tapi mata aku tak besar sangat. Dia tak takut. Tak lah. Kira bagus juga ni soalan. Kira akan suarakan Tak lah. So far tak ada. Tak pasal anak awak boleh behave kan. Sebab tak ada experience lah. Cuma pernah kita mana anak orang? Salah. Anak orang ni level. Pernah isteri. Tak lah. Tak ada. Dia kalau buat benda tu kan, kita macam okay, dia ingat. Kita tak tegur on the spot. Kita tak suka macam tegur on the spot lah. Kita tak nak malukan dia tau. Kira dah balik, baru cakap kat luar rumah, kenapa buat gitu, gini. Tak marah lah, cuma tegur. Tapi so far anak saya 2 orang tak ada, alhamdulillah. Tak ada masalah lah. Tak ada kecoh. Alhamdulillah. Wan? Kalau aku Adam lah. Dia memang playful, hyper. Sekarang aku tertinggi suara. Macam Adam! Macam gitu. Oh gitu? Adam, sit. How many times I have to repeat myself? Yes. Only one time Adam, I told you many times already, don't do that, Adam. Nanti dia tunjuk muka kesian. Macam gini. Zoom, kamera zoom sikit. Macam gitu. Macam nak nangis tu. Tapi action je. Aku tahu dia pelakon je. And then nanti okay dah, go. Sama juga dia buat lagi. Sampai aku try to macam alamak tak boleh lah ni. So aku tak nak kacau, aku tak nak spoil aku punya mood. Aku just tengok lain lah. Saya tak nampak. Tapi kadang-kadang tengok juga. Okay, dia masih okay. Kita tengok tempat lain ni semua. Tapi bila kat rumah in-laws aku, suara aku paling kuat lah. Suara aku paling kuat. Environment berbeza. Berbeza. Kalau kat rumah orang yang bukan rumah apa macam tak kenal ke apa ni semua kan, pakcik-pakcik, aku kontrol lah. Kalau kat rumah in-laws, rumah aku tak kontrol. Suara mesti kuatnya. Betul. Pasal nak control the situation lah. Okay. Sebab kalau anak aku Adam ni, kalau dia terlalu happy, terlalu hyper, selalu bad things will happen. Pernah terjadi kat luar kedai aku, dia lari-lari. Lari-lari sini, lari sana semua. Sekali
sekali bunyi apa tau? Ketung. Kuat gila. Aku dari dapur aku boleh dengar tau. Bunyi tu dari keluar, dari luar. Lepas tu dia terlanggar tembok. Alamak. Dia lari katnya pusing belakang. Bila dia tengok depan dah langgar kat tu tembok. Habis dia punya gigi dia dah sengit. Patah. Dah melalak lah tu. Melala dia. Dah aku nak kena stop kejap, kena tutup apa semua GrabFood, Foodpanda. Bawa Adam pergi jumpa ni lah. Doktor lah. Busy. So aku kenal lah anakku macam mana. So ya. Pernah tak orang nak tegur anak kau? Aku try nak elak dari aku try nak elak dari orang luar untuk ada timbul perasan marah terhadap anakku. Aku tak nak macam gitu. Tak, so far tak ada. Ni anak siapa ni tak terjaga tak ada? So far tak ada lah. So far tak ada. Kalau dia berani macam aku sepak dia pun dia. Itulah. Pasal sedangkan aku pun tak boleh tahan. Apa tak lagi orang lain. So aku try to kawal lah. I try my best. Sebelum dia punya situation dia jadi teruk lagi. Nanti yang salah mak bapak. Macam mak bapak bodoh, buta apa. Tak tahu anak dia lari sini lari sana, tak tahu nak kontrol apa kan. Tapi kita dah cuba nak kontrol. Tapi budak tu nak main kan. Dan dah punya budak-budak. Dah budak kan. Habis nak buat macam mana? Betul. Sofa tak ada lah. Sofa tak ada. Meja? Apa? Meja? Meja apa? Sofa. Tak ada faham. Ni ustaz tanya jawab ni. Agent? Okay. Sebab Alhamdulillah the first 4 dah besar sikit. Dia orang besar sikit, dia dah fasa kan. Fasa dia dah besar ni dah boleh berbual lah, dah boleh ajak berbincang. So far kat rumah orang pun diorang behave lah. Cuma yang kecil, paling kecil ni this year, yang paling kecil ni dia adalah momen-momen yang tak nak dengar. Momen-momen kira macam nak makan kuih 3 je apa, nak lebih daripada 3, tak dapat nanti nangis. So aku punya selalu orang kata tu reaction sama. Aku tak nak marah dia depan orang ramai. Memang kau tahu akulah, aku punya orang pun memang orang besar pun aku tak marah. apa lagi orang kecil, budak kecil kan. Kucing mana kucing? Tak marah juga. Kucing aku tak marah. Aku punya orang memang tak boleh marah orang. Jarang-jarang. So bila dia buat macam kira orang kata tu ada macam meltdown ke apa, aku selalu akan angkat dokong lah. So aku dokong dia, aku buang dia. Kita bual tu pasal aku dah dokong dia apa. Bila aku dokong dia, aku buang dia bisik lah. Buat baik-baik dengan dia, nanti tengoklah mood dia. Kalau dia okey. Kalau dia tak okey, dia akan continue nangis. Aku tengok keadaan. Kalau keadaan tu macam dia main nangis ni, aku tengok macam susah ni. Kalau aku berbual pun tak boleh kan. Apa yang dia nak tahu aku kasi satu lah. Satu je. Jadi dia diam. Then after that dah boleh continue kehidupan macam biasa. Okay, kau pula? Aku pun kira sebelum pergi memang dah nasihat apa. Tapi bila dah sampai, kalau ada suara lah. Panggil nama je macam Munir gitu lah. Pasal sometimes kita tak nak tak buat sesuatu, kita takut nanti tuan rumah ingat kita ni tak act. So at least sometimes keluarkan suara je, dia dah tahu suara kita gitu je, dia dah tahu. So dia dah tahu, nanti bila dia yang cakap tak apalah, okey je, then kita tahu tuan rumah faham. Tapi kalau tuan rumah macam sometimes takut tuan rumah tak faham kan. Jadi dia ingat jangan kadang-kadang kita pergi rumah yang tak ada cucu, tak ada anak kan. Jadi orang ingat macam ini ke kan. So kita tak do something, then nanti orang ingat kita tak kata orang tak bertegas pula. Tak didik anak dia ke? Tapi tak marah, cuma just panggil je. Tapi kalau dia tetap ni, then pergi tepi lah, duduk lah. Sit one corner. Duduk lah. So kadang-kadang macam anak aku pun dah besar, tak ada masalah. Cuma yang kecil tu sometimes dah besar, tapi kadang-kadang macam just macam kalau terjumpa budak-budak lain, contohlah ada satu mainan, dia tengah main dan lain datang nak ambil. Just macam gitu je lah, macam aku dah ambil dulu. Dah gitu je lah. Padahal macam ni tak apa lah. Rumah kan ada kan. Something like that. Dia gitu je. Dia punya jealous gitu je. So itu je, tak ada masalah. Lain kalau macam mungkin sampai dia tengok ada benda yang lain. Macam ada tempat exercise lah. Apalah. Nanti lali dia pandai-pandai pelan-pelan. Sini. Gitu je. Aku gitu je lah. At least kita do something. Itu je lah. Nak kena do something. Tak boleh diam. Tak boleh diam. So ini nanti orang pun, orang tak kata tegur anak dia kan. Tapi dia tak sedap bila kita tak do something sikit, orang macam baik-baik tu nanti jatuh. Once orang yang nak suarakan, kita dah rasa macam contohlah dia nak buat sesuatu, tapi kita tak buat apa, kita buat bodoh, kita rasa dah biasa, nanti pada-pada dia jatuh, dia tahu kan. Tapi untuk orang macam baik-baik tu nanti terlanggar tu jatuh, then kita dah tahu rumah Kau ni tengok anak kau tu, kau tengok anak kau kan. So kita
Aku tak nak sampai ke tahap macam tu. Faham? Once kalau dah tahap macam tu, kita rasa macam, oh, kita tak do something lah. So ni semua normal. Cuma bila lain rumah, lain dia punya senario. Tapi sebagai ibu ayah, peranan kita bersama adalah sebelum sampai tadi kita dah berikan guideline. Tapi dah sampai, things happen. Kalau dah happen juga, then terpaksa hadap lah. Dan kemudian kalau after that baru kita berbual dengan saya baik dan sebagainya. Betul, orang kata tu service recovery nak kena service recovery. Jadi anda di luar sana ada sahabat semua, kalau ada orang kata tu komen-komen, mungkin anda pun lalui benda yang sama, ataupun anda ada orang kata tu ilmu yang boleh dikongsikan, share lah. Mungkin boleh share juga macam mana Hari Raya 2025 anda. Komen. Betul. Jadi sebelum kita tutup podcast ni, saya ingin nyanyi lagu raya. Sebelum menyusul 10 jari, minta maaf kepada sahabat-sahabat saya ni semua. Selamat Raya Mazim Batin kalau terkasar bahasa. Kalau makan minum teredit lambat ke. Dah tahu je. Dah tahu. So saya minta maaf lah dari hati saya ni ikhlas. Alhamdulillah. Sama juga kita orang kata tu dalam suasana berhari raya ni, kita nak bermaaf-maafan juga. Jadi kita orang kata tu kosong-kosong lah. Bukan chapter baru. Chapter baru. InsyaAllah. Dan kita minta juga orang-orang yang melihat dan menyokong kita. Terima kasih atas sokongan yang diberikan. Dan doakan kita, mudah-mudahan tahun ni mungkin akan lebih baik lagi. InsyaAllah. Sahabat podcast ni lah, insyaAllah akan memberikan manfaat. Betul. Yang pembaharuan ada neon sign tu, kita ada improvement. Jadi doakan kita orang dapat continue. InsyaAllah. Sofa baru. Meja baru. Sofa, meja. Betul. Ustaz dah tahu. Dah. Dan sama jugalah kita nak ucapkan sahabat semua di luar sana, Eid Mubarak, kullu am wa antum bi khair. Dan juga selamat Hari Raya. Maaf zahir batin daripada kami semua Sahabat. Jadi jangan lupa saksikan kami di YouTube dan dengarkan kami di Spotify, Instagram dan juga di TikTok. Baik. Semoga Hari Raya anda semua meriah. Orang kata tu meriah di luar sana. Dan ambil peluang ni untuk orang kata tu sama-sama mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga, antara sahabat andai, antara saudara-saudara semua, insya-Allah. Yang jauh hopefully didekatkan kembali. Mungkin yang dulu ada pergaduhan, pertelingkahan dapat di-resolvekan pada Syawal kali ini, insya-Allah. Jadi sampai ketemu lagi di episod yang akan datang dari kami The Sahabat. Assalamualaikum. Wassalam.